Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, aku tunjukkan macam mana nak gunakan full package Multivision ni nah. Okey, coach akan buat panduan ni dengan lebih terperinci lagi. Okey, bila anda masuk dalam channel Telegram ni, yang pertama kali anda mesti pin dulu, okey. Pin setiap channel ni. Okey, kemudian bila masuk ni pastikan ada tekan dulu butang pin message ke atas sekali, okey. Supaya bila anda dah katakan anda dah buka dari bawah ni, klik ke atas tu terus dia akan pergi ke atas sekali nah. Okey, baik, jadi kat sini ada sebenarnya okey panduan-panduan cara nak gunakan apa tu full package ni. Okey, ada guru supportnya, ada video panduan pun ada kat sini sebenarnya nah. Okey, kadang-kadang mungkin kita terlampau excited sangat terus kita pergi kepada tajuk dia kan macam tu nah. Okey, kat sini pun ada video-video ni semuanya tentang apa tu tentang info-info berkaitan dengan full package ni nah. Okey, baik, ini adalah copywriting matematik khususnya kepada coach-coach lah. Coach-coach, tok guru, okey. Okey, ataupun orang yang nak mengajar ilmu matematik ni, okey. Ataupun orang yang nak apa tu? Nak dapatkan idea, okey, nak buat kelas ke dan sebagainya. Kat sini lah coach letakkan copywriting dekat situ, okey. Okey, baik. Tapi sekarang ni dah ada AI ni, kita boleh guna AI je lah, okey, untuk buat copywriting matematik. Okey, baik, ini adalah bab-bab yang ada dalam full package matematik. Ini adalah nota-nota advance, okey, yang menggunakan kaedah pengiraan peta kapal terbang. Semuanya ada kat dalam ni. Kalau nota advance ni maksudnya pengiraan tarikh lahirnya menggunakan kaedah peta kapal terbang nah. Okey, ni masih lagi dalam bab-bab bab tarikh ya. Okey, semuanya bab berkaitan tarikh lahir. Okey, kita masuk satu contohlah nak jadi pastikan kat dalam ni ada tajuk kecil tau. Dia volume pertama ni ada lagi tajuk kecil. Pengenalannya, peta statik, nombor asas, 3 serangkai, 2 serangkai, pola cermin, nombor cermin. Okey. Kemudian volume kedua ada bab-bab lain lagi. Ni pun ada bab ni. Maksudnya ada banyak lagi bab dah ni nah. Okey. Kemudian yang kecuali yang volume ketiga ni dia khusus untuk warisan. Kita dalam warisan pun masih ada lagi sub tajuk dia nah. Ada 3 tajuk lagi dalam Matematik Advance apa tu bab warisan, keturunan warisan nah. Okey, yang bab nombor telefon ini dia punya link dia. Okey. Kemudian nota matematik advance kewangan, ini dia bab kewangan. Bab kewangan antara bab yang paling panjang sekali lah. Okey. Dan pola advance ni sebenarnya coach ambil daripada sini juga. Okey. Coach ambil daripada sini pola 3 serangkai ni nah. Okey. Cumanya bila masuk dalam pola advance ni kita senang nak cari. Kata contoh macam ni. Tujuan untuk search. Kita nak search katakan kat sini klik butang 3 ni. Okey, klik butang 3 kat atas ni. Okey. Nak search. Senang nak search lah sebenarnya tujuan dia. Katakan nak cari pola 999. Klik okey. Kemudian klik benda tak boleh no. Okey. Klik butang search ni. Terus dia turun cari. Tu 999 dah pun jumpa. Ni tujuannya nak bagi cepat cari je, tak ada apa pun semua pola ni sama je dalam volume pertama. Okey. Cuma tujuan ni coach buat macam ni supaya nak mudah cari. Okey, itu nota-nota ni. Okey, baik aku tunjukkan pula nota yang ada dalam volume pertama ni. Okey, kesemuanya nota-nota yang bergambar. Okey, sebab itulah dia ambil masa sikit lah dia nak run ni, dia nak open. Okey. Ni dah bab pola dah ni. Okey. Dia ada okey dia punya maksud dia, okey. Kemudian apa tu huraian dia mana dia. Okey. Dan kalau pergi ke atas ada bab tadi lah. Bab-bab yang banyak ada pola dia ni. Ni okey, ni bab pola pun panjang kat ni. Okey, tak apa. Nanti apa boleh Google, boleh tengok sendiri. Okey, ini semuanya bab-bab advance, semuanya menggunakan kaedah peta kapal terbang. Okey, ini bab luar daripada tarikh lahir iaitu nombor telefon. Okey, satu lagi bab nombor telefon anda boleh belajar dekat sini lah. Ini pula untuk download ebook dengan software. Okey, ebook dan software duduk dalam ni. Okey, masuk dalam ni. Okey. Okey, jika masuk dalam ni, dah pun ada senar dia punya senarai harga dia dengan sekali ebook dia nah. Tapi dah ni abang boleh buka lah. Boleh terus baca. Okey. Ini harga agak asal dia dulu. Okey,
Kesemuanya dengan muka surat dan juga harga asal dia. Okey. Ini semua e-book tentang matematik. Okey, dan kat bawah ni ada tambahan lagi. E-book yang lain, log alteration. Okey. Yang ni pula adalah software advance. Okey, yang ni harga asal dia dulu. Ini adalah software basic. Kemudian ni software untuk apa ni? Ada kerjaan tapi tak ada kerjaannya, tak perlu buat apa. Cuba dekat dalam ni pun dah ada pengiraan dia. Kemudian okey, boleh scroll kat sini. Video cara nak guna software. Yang ini adalah pengiraan keturunan. Kemudian ni ibu-ibu tambahan lagi nah. Ibu tambahan lagi. Guna ni software nombor telefon. Kemudian ada video panduan cara nak gunakan software tu. Okey, selesai nah. Kita scroll bawah ni, ini adalah bab-bab lain. Okey, bab-bab lain yang coach singkat daripada apa tu, mengikut bab lah. Nombor asas, sekolah. Okey. Yang ni kalau nak mengajar pun boleh. Kita nak buat sharing kalau nak mengajar, boleh masuk dalam link ni. Contohnya kita nak belajar bab berkaitan dengan warna aura. Okey, masuk dalam ni. Kita scroll, klik habis message kat atas sekali. Jadi kita boleh copy paste. Boleh buat kelas dalam WhatsApp. Sebab aku dah siap dah ada tanda-tanda tu untuk ni semuanya asal daripada grup WhatsApp. Okey. Okey, tentang warna aura diri. Okey, baik, macam tu lah dengan apa tu bab-bab yang lain. Okey, contohnya bab nama syarikat. Okey. Pun sama. Okey, boleh scroll, boleh baca dan boleh buat sharing. Okey. Kemudian banyak lagi lah bab-bab yang lain. Okey. Ini adalah video pelajaran. Okey, yang tak faham melalui bacaan boleh tengok video untuk memudahkan kefahaman. Okey. Seterusnya ini semua video-video. Ini bersama. Kalau tak faham patut berkaitan nombor telefon, boleh tengok je kat video ni. Okey. Aku dah ringkas kat situ. Okey, seterusnya bab berkaitan nombor telefon juga. Ini bab banyak asas. Ini ada kelas, ini kelas-kelas nombor telefon. Okey, nota nombor telefon yang lain juga ada dalam ni. Ini kelas lah. Ada bentuk kelas channel Telegram. Okey, kemudian ini panduan kalau nak buat sharing dalam WhatsApp. Okey. Kemudian yang ni info terkini aku akan letak kat sini lah. Yang ni contohnya ada software terkini iaitu software penjanaan laporan tarikh lahir. Ini contoh macam mana software tersebut, hasil software tersebut. Okey, ini adalah software dia. Kemudian apa lagi? Ini pun dia punya video panduan dia. Dan kat bawah ni adalah yang terkini lah. Kita akan buat kelas asas. Okey, kelas asas matematik. Bab asas ni pun bab asas je. Okey. Cukup 100 orang. Jadi coach akan memulakan kelas ni. Okey, baik, itu saja information berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang ada dalam full package ni. Okey, jadi untuk yang cara nak gunakan software apa semua tu, dah ada video-video yang tertentulah nah. Okey, moga-moga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk dapatkan package ni. Okey, sementara harga tengah murah. Okey, seperti mana yang coach ada sentiasa buat offer. Okey. Ada yang full ada yang tak ada offer. Tak ada offer ke yang tak ada offer pun ada kelebihan dia, yang ada offer pun ada kelebihan dia. Okey. Okey, baik, yang berminat boleh WhatsApp coach. Tanya coach sendiri untuk dapatkan offer ni, untuk dapatkan package ni nah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.